Emas adalah harta yang tidak boleh ditarik balik. Jika semua akaun bank dibekukan hari ini, apa yang tinggal untuk kita? Kereta boleh ditarik, rumah boleh dilelong, saham boleh jatuh kosong. Bisnes boleh jatuh runtuh bila ekonomi bergoyang. Tapi satu aset yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa ialah emas fizikal di dalam tangan kita ini. Itulah sebab penyimpan emas yang bijak tidak hanya simpan untuk untung, mereka simpan untuk bertahan. Pakar kewangan di Malaysia dan juga dunia sepakat minimum 10% perlu ada dalam simpanan dalam bentuk emas. Sebagai pelindung ketika ekonomi tidak stabil, sebagai benteng terakhir untuk keluarga kita, sebagai harta yang kekal walau apa pun yang terjadi. Dan nak mula tak perlu tunggu mampu. 1 gram pun sudah cukup untuk memulakan benteng keuangan kita. Hari ini kita mungkin tidak nampak kepentingannya, tetapi bila tiba waktu diuji, emas inilah penyelamatnya. Untuk memulakan simpanan emas bersama 4 Boleh Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.